Hai, Assalamualaikum. Saya hos anda pada hari ini, Amar Zikri, dalam segmen Biar Tahu Jangan Keliru. Jadi, hari ini kita bersama dengan Ustazah Izzati untuk menjawab soalan yang diajukan oleh rakan-rakan saya. Ustazah, saya nak tanya. Semalam kawan saya tu dia sakit gigi. Ya. Dia dah pergi buat rawatan ke klinik. Saya muskil lah. Saya nak tanya, batal tak puasa dia tu? Sakit gigi. Baiklah, menurut fatwa Syekh Hasan, iaitu mantan Mufti Adyar yang selari dengan fatwa Mufti Wilayah, mengatakan bahawasanya hukum kita membuat rawatan gigi pada bulan berpuasa adalah dibolehkan dan tidak membatalkan puasa selagi mana syaratnya adalah pesakit tersebut tidak menelan apa-apa bahan yang dilakukan semasa rawatan tersebut. Okey, baiklah, secara kesimpulan, hukum membuat rawatan gigi semasa bulan berpuasa iaitu termasuk pembersihan gigi, cabutan gigi dan juga tampalan gigi adalah dibolehkan dan tidak membatalkan puasa selagi mana tidak menelan mana-mana ubat semasa proses rawatan dijalankan. Kawan-kawan, kita sebenarnya boleh je cabut gigi masa bulan puasa. Tapi ada syarat-syaratnya. Macam Ustazah cakap tadi, kita tak boleh telan apa-apa bahan semasa proses perawatan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.